Boleh tak kalau kita nak tahu dalam hati orang tu, contohnya seperti sifat riak, takabur, wujud sama'ah, tidak zikir, tidak khusyuk, tidak ikhlas, dekat Allah Ta'ala saja yang tahu? Jawabnya tak tahu. Mana kita tahu dalam hati? Tak. Orang mari semayang, nak lepas tu semayang, orang pun hadiah ke dia RM10. Orang ajak mayang, ajak dia mari, tuan rumah hadiah RM10. Kita pun pergi kata tidak ikhlas tu, pasal boleh RM10. Tak boleh kata gitu. Mana kita tahu dia tak ikhlas? Kalau dia ikhlas sungguh kan, kita nak jawab kan depan Allah lagi. Nah, dah tu orang WBT. Hei, orang WBT tak salah, tak ada kena-mengena. Faham? Imam Syafi'i ngajar orang WBT kan 10,000 dinar ambil. Dah boleh tak kita kata Imam Syafi'i tak ikhlas? Boleh tak? Mu ikhlas, Imam Syafi'i tak ikhlas. Banyak cantik. Mukamu macam tai itik mukamu. Nampak? Mana sabar tak? Sebab tu ikhlas ni, riak ni barang dalam hati, melainkan nampak sangat dengan alamat yang sengaja ditonjolkan. Tu lain jadi kalau tak ada riak ingat satu ayat dalam Quran, inna ba'dha dhanni ismun, sesungguhnya sebahagian daripada yang kamu duk sangka kepada orang itu membawa dosa semata-mata.